Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, saya ada sebuah rumah yang mana saya nak jual di Taman Bilik Utama. Yang mana rumah saya ni berkeluasan 20 kali 70. Kat sini lokasi sangat bagus, sangat cantik, freehold Ini freehold yang mana surau dia dekat situ tak jauh. Surau An-Nur tu tak jauh dari situ, nampak? Dan lampu jalan ada. Lampu jalan ada ni waktu malam lah. Jalanan bagus. Depan ni luas dia orang boleh tengok kereta, so luas, tak ada masalah. So kat sini rumah ni saya nak jual dalam harga 268,000 lah. Dan kat sini kalau tuan tengok kat sini nampak macam ada hutan sikit kan. Tapi kalau hutan ni tak ada, tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak pantai Bagan Pinang. Tuan-tuan boleh Google up pantai Bagan Pinang di Port Dickson. Okey. So lokasi cantik, kawasan cantik, tenang, aman aman damai. Okey, jom kita tengok lokasi dalam. Okey. Jom kita tengok rumah saya ni. Okey, dalam ni. Okey ni, nampak ni saya dah buat which is very good lah. So lantai cantik Okay, sekejap lagi saya buka, kita masuk dalam, kita tengok macam mana. Alright. Okey. Alright. So kita boleh letak 2 biji. 2 buah lah, 2 biji pula. Satu dengan sini, nampak? Okey. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jom kita tengok ni rumah ni. Nampak? So kat sini kita tengok puas hati daripada segi struktur dia ni. Ini pos dia ni. Dia ni okey. Besi yang tahan lah. Okey. Dan yang ini pun cantik. Okey. Saya dah buatkan dah. Okey. Tangki air jangan risau. Tangki air dah ada. So saya dah buat tangki air. So ini tuan-tuan perempuan tinggal nak tembak cantikkan je macam itu. Maksudnya orang panggil macam minyak macam tak tahulah. Cantik sikit. Okey. So kat sini besar Okey, luas So contohlah kalau keluarga nak datang kan. Atau mungkin tuan-tuan perempuan nak beli rumah duduk ataupun nak beli untuk buat homestay, itu pun ada tuan-tuan dan perempuan. Tapi kat sini besar saya kira 1 2 3 4 5 6 7 8 9, nampak Okey, lepas 9 Okey, lepas tu sini pula 1 2 3 4 5 6 7 8 9, nampak besar luas. So kalau kat sini purposely memang saya buat okey. Kipas dah ada, aircon dah ada. Aircon ada 3 buah, 1.5, 1.0, 1.0 lah. Okey, bilik belakang saya letak kipas je. Okey, so kat sini malam-malam okey, mungkin nak tenang-tenang. Tu pula pada mungkin tuan-tuan rumah ada 2 kereta ke 1 kereta, depend. Tapi kat sini kalau nak santai, nak bersantai kat luar boleh, dekat dalam mungkin ada abang kita yang isap ukur kan. Okey, relax kat sini, boleh duduk kat luar, nampak cantik. Ini kita tinggal nak cantikkan je, tinggal nak cantikkan balik Okey, so nampak kawasan cantik. Dia memang nampak gelap, tapi sebenarnya kalau bersih semua tu nampak laut. Kita berada di atas bukit, laut tu tuan-tuan dah boleh nampak Embuk Village, Pantai Bagan Pinang. Itu punya landmark lah. Nanti tuan-tuan Google lah. Nampak luas Okay. Then kita masuk dalam rumah saya ni. Okay, bismillah. Ini marble Ini tuan-tuan perempuan tinggal kilatkan je marble Apa meja ni masih letak. Ini lampu saya dah buat sistem. Lampu ni untuk lampu tidur lah. Lampu tidur dah ada. Okay, let's say kita test power Okay, kita tengok lampu dia 3 step. Okay, ada 3 step. Okay, untuk lampu tidur. Okay, so ni untuk lampu tidur lah kalau saudara mara datang kan. Okay, so tengok lagi. Ini marble ini memang zaman dulunya. Maksudnya sekarang sedap sini, nampak. Buka lagi lampu, buat terang sikit. So saya dah cat cantik, dua pecah dua tu. Okay. So ini okey, nampak struktur dia. Okey, alright. So kita masuk dalam. So
So ni bilik master room. Tak apalah, tuan perempuan boleh cat balik ini, cat putih sikit dan macam itu. Tak sempat cat lah. Okay. So ini dah buat lantai cantik. Okay. Ada aircon, ada kipas. Okay. Ada aircon, ada kipas. Ini bilik master room. Okay. So ini bilik master room. Kita tengok bilik air saya pun dah buat juga. Kipas. Sekejap kita buka lampu. Okay. Yes. Okay. So ini bilik air. Bilik air dia saya buat memang saja set tinggi sikit. Okay. So lantai ini tinggal nak cantikkan je lah lantai dia. Kita nak duduk ada. Ini saya bagilah, tak apa. Okay. This one saya ambil tema putih. Okay. So nampak. Okay. Hati So just nice. Okay, sama ada tuan-tuan perempuan nak buat homestay ke atau nak tinggal pun, so, lantai dah cantik. Nampak? Lantai dah cantik. Okay. So ini kipas, itu aircon. So cat dah cantik. Alright. So 268,000 ni memang sangat berbaloi lah. 268,000 ni berbaloi. Kita tutup balik lah. Okay. Jom kita pergi bilik sebelah pula. Okay. Bilik sebelah 268,000 ni berbaloi. Okay, kipas jangan lupa nampak. Kipas saya dah pakai kipas yang mahal sikit lah. Nampak elegan sikit. Nampak cantik sikit kipas. Ni pun boleh buka sebenarnya lampu ni. Okay. So kita pergi bilik yang seterusnya. Bilik seterusnya, okay, tak apalah, itu saya tengah cantikkan. Okay. Saya suka tengok warna biru. Okay. Biru polis lah, ataupun navy blue kan. Aircon ada. Yang ini bilik seterusnya. Nampak lantai tema putih juga. Nampak. So tuan-tuan perempuan datang masuk tak payah keluar apa-apa. Buat katil, buat apa design, mungkin pintu ni lah nak cat putih ke, it depend pada tuan-tuan perempuan. Touch up sikit. 268,000 beli dengan tuan-tuan perempuan sebab harga pasaran dekat Polisa ni dah 3,000 sana. Okay. Ni freehold. Okay. So okay, ini lantai. Okay. Nampak. So saya dah cat atas bumbung, tak ada leaking. Tak ada leaking, semua saya dah repair semua. Okay. Aircon ni tak apa, saya bagi tu tuan-tuan. Ni aircon baru semua ni. Aircon baru, kipas pun semua baru ni. Okay. Right. Jom kita review belakang pula. Okay. Tak apalah, itu si projek hari tu saya ambil lah. Abang saya ni nak ambil. Okay. Jom kita review belakang pula. Okay. So kat sini nampak luas contoh. Okay, kat sini orang nak buat kenduri kan. Kat luar tu mungkin letak kursi-kursi. Contoh kan. Duduk. Okay, jom kita belakang. So belakang ni pula. Okay. Ini tengok Okay. So kat sini ada saya memang design double system. Okay, ni tak apa, nanti ni yang lain saya ambil lah. Abang saya ni saya ambil. Okay. Double system ni bermaksud dalam berarti kata lain, dia ada double system grill. Okay. Itu adalah bilik lobby khas untuk lobby, tapi bilik belakang ni pun bergrill. Bilik belakang ni pun bergrill. Jom kita tengok. Okay, nampak ada grill, double grill. Belakang tu saya cat biru juga kan. Okay. So jangan risau, dekat rumah belakang saya ni, belah belakang dan belah kanan tu anggota polis, tak ada masalah. Sini belakang ni pun kat situ saya punya sahabat berjiran pun dia pakai kereta belakang. Okey, tapi jaranglah saya nak pakai kereta belakang. So cuma belakang ni tak ada orang lah, tak ada rumah. Okey, ini satu part. Okey, alright. Dan seterusnya, okey, kita pergi kepada ini apa ada super cantik lah. Okay. So tak apalah, ni tingkat ni adjust sikit lah. Ini dah cantik semua. Nampak? Ini semua baru. Ni saya saja susun dia nampak kreatif sikit lah. Jadi saya buat design saya sikit. Ni boleh tutup tak apa.
sebab saya suka buat double defend. Okay. So kat sini pula kita tengok ini lagi tak apa. So this one kalau nak masak semua, okay. So, sama. Okay. Okay. Kita okay. So boleh tak ada masalah. Ni kan dia omong dia. Kalau kata saya tutup pula tutup kan. Awas. Tu nak buka tu. Rasa je. Tutup. Okey tu. So kanan boleh lah tu basuh masak. So kat sini boleh ada air untuk saya akan beli orang nanti kebelah boleh tak pakai semua. So belakang nampak so berdiri. So biarkan datang dia sini kat sini. Kat sini meja makan kan. Kalau orang ataupun nak makan ni pada tanda curahan lampu ada dari ini orang kalau ini masa juga supaya nanti okey so nanti kalau masuk ni tak pun nak abu pening-pening kepala pasal apa sebenarnya ada pening ini bilik okey so buat bilik apa mungkin di dalam proses tapi biasanya kita cuma ikon so nanti sini sampai ke belakang dan nampak sampai ke depan jarak so kita juga sama pakai tengok ini saya juga pakai lah tinggal sudah beli online dan untuk ekstra dekat dia belakang ni saya buat ni jam uji berapa 100,000 kat sini pun dah 300 lebih bilang kat depan okey nak beli motor kenan kemarin tu tinggal sikit je lagi apa semua nak start so kat sini bila berada ni kan ni nak tidur sedap relax okey nampak ini tidak salahkan masak okey so itu 8,000 okey boleh ni sebelum tutup okey okey ini sebab okey so lepas keluar rugi kalau tak beli ini memang ada buah kan datang boleh naik datang pasal apa dekat pokok ni ini tidak tengah kentang dia terkotak dia dengan tapi nak beli dekat beli pokok edisi ini ada lagi 268,000. Okey, saya bagi info pada perempuan untuk membeli 268,000. Okey. Kalau lama sama nanti. Kalau saya mau lapang pos kita tak kan sekolah jauh suruh cik depan bas buka depan je tak jauh semua ni okey